Okey, kali ini kita nak borak pasal sebuah novel yang penuh inspirasi, iaitu Icon Post Kuala Lumpur. Jom kita tengok macam mana kisah seorang gadis dari sebuah kampung yang kecil boleh bawa satu mesej yang sangat besar dan jujur cakap sangat penting untuk kita semua. Cuba bayangkan, dengan ayat ni je, kita terus macam ditarik masuk ke Pos Kuala Lumpur. Boleh dengar bunyi sungai tu, rasa udara pagi yang segar. Ini bukan sekadar setting tempat tau. Inilah dunia pertama untuk watak utama kita, Seraya. Inilah akar dia, dan inilah yang membentuk siapa diri dia. Jadi siapa heroin kita ni? Nah, inilah dia, Seraya binti Talin, seorang gadis orang asli Termiau. Kena ingat nama ni sebab hubungan dia dengan kampung halaman dan warisan nenek moyang dia, itulah yang jadi nadi dan jantung untuk keseluruhan cerita ni. Seraya ni, dia bukan biasa-biasa tau. Dia dari kampung dusun, belajar dekat SMK Bawong, sekolah yang betul-betul buka peluang baru untuk komuniti kat situ. Sebagai anak sulung, yalah harapan keluarga memang terletak kat bahu dia. Tapi, apa minat dia yang sebenar? Dia sangat-sangat tekun, catat dan kumpul semua ilmu tradisional nenek dia. Kat sinilah semuanya bermula. Dan kat sinilah ceritanya jadi makin best. Kita ada satu pertembungan antara dua dunia yang berbeza. Sains tradisional nenek dia lawan sains moden kat makmal sekolah. Persoalannya, boleh ke dua-dua ni wujud sekali? Atau salah satu kena dikorbankan? Cuba kita tengok perbezaan ni. Sebelah sini kita ada universiti kehidupan nenek dia, penuh dengan ilmu herba, cara baca tanda-tanda alam. Sebelah lagi pula, makmal moden kat sekolah dengan internet laju, komputer. Seraya ni betul-betul ada kat tengah-tengah. Dia cuba cari jalan untuk sambungkan akar tradisi dia dengan sayap masa depan dia. Dan inilah cara Seraya selesaikannya. Bijak kan? Bagi dia, kenapa nak kena pilih? Ini bukan satu konflik pun. Sebaliknya, dia gabungkan kedua-dua ilmu ni dalam buku nota dia. Dia cipta sesuatu yang baru, yang jauh lebih hebat dari gabungan kedua-duanya. Tapi, hidup ni kan tak lengkap tanpa kawan-kawan. Cerita ni bukan tentang Seraya seorang-seorang. Jom kita keluar sekejap dari bilik darjah dan kenal pula geng dia, Liana dan Ralina, yang ada impian dan kerisauan mereka sendiri. Bila malam-malam ke asrama tu, impian mereka memang besar. Liana nak jadi chef selebriti. Ralina pula nak jadi penyanyi terkenal. Tapi, di sebalik semua angan-angan tu, ada satu ketakutan yang sama. Macam mana kalau SPM nanti gagal? Macam mana kalau tak dapat masuk universiti? Perasaan yang saya rasa ramai antara kita pernah lalui, kan? Dan ini terus bawa kita kepada satu persoalan yang sangat besar. Bukan untuk diorang je, tapi untuk kita semua juga. Betul ke universiti itu satu-satunya jalan untuk kita berjaya dalam hidup? Dan yang menariknya, jawapan untuk soalan besar tu sebenarnya dah ada depan mata kita dari mula lagi. Tersembunyi dalam subjudul novel ni, Inspirasi TVET. Inilah kuncinya. Inilah mesej utama buku ni sebenarnya. So, apa benda TVET ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah pendidikan teknikal dan vokasional, satu laluan pendidikan yang fokus pada kemahiran praktikal, hands-on untuk kerjaya tertentu. Novel ni tunjukkan yang TVET ni adalah satu pilihan yang hebat. Ingat Liana yang nak jadi chef, Ralina yang nak jadi penyanyi. Inilah jalan yang boleh buat impian mereka jadi kenyataan. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit. Kita tengok the bigger picture. Kisah perjalanan Seriati dan kawan-kawan dia ni membuktikan satu benda yang penting. Inspirasi tu boleh datang dari mana-mana. Walaupun dari sebuah kampung yang kecil. Perjalanan Seraya ni, memang luar biasa. Semuanya start dengan satu projek STEM sekolah yang gabungkan tradisi dengan sains. Masa tu, dia kena hadap macam-macam sindiran. Orang cakap, anak pedalaman, mana boleh pergi jauh. Tapi, dia buktikan semua orang salah. Dengan sokongan cikgu-cikgu, dia menang peringkat kebangsaan. Dan akhirnya, dia jadi seorang pakar akademik yang disegani di peringkat antarabangsa sebelum dia pulang semula sebagai ikon Pos Kuala Lumpur. Jadi, apa mesej paling penting kat sini? Kisah ni bukan sekadar pasal menang satu pertandingan. Mesej dia lebih dalam. Ia tentang membuktikan yang asal-usul kita, tempat kita datang, tak akan pernah menentukan sejauh mana kita boleh pergi. Yang penting adalah usaha, keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Soalan yang diambil terus dari buku ni. Dari tanah yang sederhana, bolehkah tumbuh cahaya yang menyinari dunia? Satu soalan yang sangat mendalam dan penuh inspirasi untuk kita fikirkan bersama.